benda-benda ni masa Tun di universiti di Singapura masa tu, Tun menulis dengan agak, orang kata sering lah Tun menulis ya. Macam mana Tun orang kata balance masa Tun sebagai seorang pelajar, Tun belajar untuk jadi seorang doktor ya, and itu bukan satu subjek yang mudah Tun ya. Jadi macam mana Tun balance kan menulis dan saya tulis kerana saya tak sedar bahawa saya sudah jadi social activist dan saya telah masuk dalam bidang politik. Sebaliknya sebenarnya lah, semasa saya ada di Singapura, saya dapat bukan scholarship, saya dapat financial aid, sebulan dapat RM25. Jadi duit tak cukup. Jadi saya berpendapat kalau saya tulis untuk akhbar, barangkali saya boleh dapat banyak. Dan saya tulis lah. Tiap-tiap minggu saya tulis dalam Straits Times dan Sunday Times, dan saya dapat tambah lah duit poket saya. Tun, ada satu saya terbaca Tun ya, yang Tun pernah ditawarkan untuk kerja sebagai wartawan bila dia orang membaca tulisan-tulisan Tun, editor di Straits Times. So and then ada orang kata jangan cubalah, dia bukannya seorang wartawan, dia ni nak jadi doktor, something like that Tun, saya baca lah. Betul ya Tun cerita tu? Ya, benar. Ellington Cannon adalah Straits Times punya editor chief ya. Dia jemput saya dan saya jumpa dengan dia tanya sama ada saya berminat atau tidak untuk jadi wartawan. Terutama di zaman itu tak ada orang Melayu yang membuat laporan dalam surat khabar Inggeris. Jadi saya tulis dalam bahasa Inggeris. Dia berpendapat eloklah kalau ada juga orang Melayu yang tulis rencana dalam bahasa Inggeris, dan dia tawar kepada saya. Tapi saya tak berminat lah. Saya nak jadi doktor, bukan nak jadi writer, bukan nak jadi jurnalis.